Hai korang, selamat berjumpa lagi dalam saluran YouTube Chanlin Lifestyle. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan keadaan jirim. Korang kan tahu terdapat 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Jadi apabila pepejal bertukar kepada cecair, ia dikenali sebagai proses peleburan. Okey, sekiranya terdapat sesuatu objek dalam bentuk cecair yang bertukar menjadi gas, ia dipanggil sebagai proses pendidihan ataupun penyejatan. Selepas itu, objek gas yang bertukar menjadi cecair dipanggil sebagai kondensasi ataupun lebih dikaitkan dengan proses hujan. Kalau cecair bertukar menjadi pepejal pula, proses itu dipanggil sebagai proses pembekuan. Jika gas bertukar kepada pepejal, ia dipanggil sebagai proses pengendapan. Manakala jika pepejal bertukar kepada gas, ia dipanggil sebagai proses pemejalwapan. Kalau korang rasa keliru, mari kita ingat macam ni. Perkataan pemejalwapan, mejal tu adalah perkataan daripada pepejal, manakala ia bertukar kepada gas, jadi belakang dia adalah perkataan wap yang merujuk kepada gas. Itu sahaja daripada saya. Bye, jumpa lagi, semoga bermanfaat.